Inilah bertemunya dua dunia. Sebuah jambatan agung yang menyatukan timur dan barat, memadukan sejarah yang gah dengan keajaiban alam yang memukau. Turki, ia bukan sekadar destinasi. Dari keriuhan Grand Bazaar hinggalah ke majesnya langit Kapadokia, Turki tak pernah gagal membuat kita jatuh cinta pada setiap langkah. Inginkan kembara yang lebih berprestij dan teratur? Alami eksklusiviti sebenar bersama Rahman Brothers Travel and Tours. Kerana setiap langkah anda selayaknya sebuah memori abadi. Anda sedang menonton Merentas Benua Turki. Dunia ni luas dan setiap inci buminya adalah tanda kebesaran pencipta. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Dan dengan ayat inilah kakak melangkah keluar, memulakan musafir menuju ke bumi bersejarah Turki. Baik, perjalanan bermula daripada Malaysia, kakak meninggalkan tanah air. Kakak menempuh penerbangan selama 8 jam menuju ke Dubai. Korang dengar macam lama kan? Tapi sebenarnya bila hati dah tak sabar, kira masa 8 jam tu pun dah tak terasa lama. Sebab kakak makan, tidur, bangun-bangun, sedar-sedar dah mendarat pun dekat airport Dubai. Jadi kakak transit dekat sini selama 4 jam. Dan korang nak tahu tak? Tak terasa langsung ya. Sebab Dubai International Airport ni bukan biasa-biasa tau. Masya Allah, besar dia. Tak tahu nak cakap. Boleh sesat tau. Kakak dekat sini habiskan masa berjalan, cuci mata, tengok kemewahan sekeliling. Dan kakak juga ambil kesempatan untuk pergi ke surau menunaikan solat dekat Dubai ni. Tahu-tahu je gate dah pun buka. Jomlah, apa lagi? Tak sabar nak ke Istanbul pula. Alhamdulillah, akhirnya kita dah sampai dekat airport Istanbul. Sekarang ni cuaca dekat sini sangat sejuk. Dan sekarang ni saya dan juga semua grup-grup daripada Malaysia nak pergi ke lokasi seterusnya iaitu di Bolu. Dan Bolu ni kita ambil masa around 3 jam macam tu. Tadi kita dekat atas plane 4 jam, tambah lagi 3 jam perjalanan. Dan doakan perjalanan kami selamat sampai ke destinasi seterusnya. Alhamdulillah, akhirnya kakak dah sampai dah dekat destinasi iaitu di Bolu. Dan sekarang ni kami semua grup daripada KL nak check in dulu, nak rehat sebab besok nak sediakan diri untuk menjelajah, untuk tengoklah apa yang ada yang menarik dekat Bolu ni. So far Alhamdulillah lah, semua dah selamat. Dan jomlah kita rehatkan badan, kita jumpa besok. Apa yang saya nak kata, hari ni saya dah fully recharge. Semalam saya dah letih. Kita akan bergerak ke lokasi seterusnya dan hari ni kita chill-chill je. Kita tengok apa yang menarik dekat sekitar Bolu. Jom. Semalam kita sampai, tak nampak view. Hari ni baru nampak sekeliling view Bolu. Nice dengan cuaca. Jadi hari ni, kakak nak bawa korang lihat sendiri Museum Mustafa Kemal Atatürk yang terletak di Ankara. Sepanjang perjalanan menuju ke Museum Mustafa Kemal Atatürk, Turki ni kakak tengok memang unik. Dia ada sejarah yang sangat panjang daripada zaman kegemilangan Uthmaniyah sampailah ke era moden yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk. Alang-alang dah sampai sini, jom kita tengok apa yang kakak boleh belajar dan gali tentang bapa pemodenan Turki.
So Encik K boleh tak kalau Encik K share sikit dengan saya apa sebenarnya tempat ni? Okey, yang sebenarnya ini monumen ni kalau kita dekat Malaysia kita panggil Makam Pahlawan. Jadi dia ada satu kawasan dan di situ ada tanah perkuburan, ya. So, jadi bangunan ni yang sebenarnya mula dibuat pada tahun 44. Tetapi dia siap tahun 53. Sedangkan Kamal Atatürk meninggal pada tahun 38. So jadi antara tahun 38 sehingga dia dikebumikan semula di sini, kan, dia duduk di tanah perkuburan lain. So jadi untuk memperingati dia, maka bangunan di belakang tu, yang ada satu bangunan belakang tu yang tinggi tu, yang macam kubah yang macam kubah tinggi kan? tu, yang tinggi tu, bangunan tu yang memang sentiasa dikawal rapi, dan dia mempunyai ketinggian lebih kurang 90 kaki. Ya, panjang dia ke belakang dalam 180 kaki dan lebar dia lebih kurang 140 kaki. Dekat mana dia punya dia terletaknya makam tu? Okey, yang sebenarnya makam tu betul-betul dipindahkan dan dimasukkan ke monumen tu. Situ, tengah-tengah tu. Jadi that's why kita tengok monumen. Sekarang ni ada orang kawal. naik atas dekat situ? Boleh, saya rasa selepas dah lawatan rasmi tadi. Tadi dia blok sebab ada lautan rasmi. Okey. So jadi sekarang bila dah habis lautan rasmi baru dia bagi orang naik. Maksudnya kita boleh naik jugalah sekarang tengok. Saya rasa kita boleh naik dah. Baik, okey. Nampaknya guys banyak info yang Encik Q dah share dekat kita dan saya harap semua tu dapat menambah sedikit pengetahuan kita sambil berjalan dan sambil menimba ilmu. Jom. Selain daripada keindahan, Turki bukan je kaya dengan sejarah, tapi alam semula jadi dia pun sangat lawa tau. Memang memukau mata lah. Kalau boleh tu tak nak berkelip. Sekarang ni kakak nak bawa korang ke Salt Lake. Nama pun tasik garam kan. Jadi nak tahu betul ke masin? Jomlah kakak nak rasa sikit. Okay guys, sekarang kakak dah sampai akhirnya dekat Lake Salt. Macam tadi kakak cakap, dekat dalam bas tu kan, nak pergi Lake Salt, nak pergi tasik garam. Kalau you all tengok nanti sekejap lagi dekat depan kakak ni, ada terbentang tasik yang luas. Semula tadi masa dalam perjalanan ingat kan macam laut tau. Dia memang besar. So dia adalah antara tasik kedua yang terbesar dekat Turki. Dan dikatakan tasik ni pula dia akan berubah warna bila musim panas. Warna tu berubah menjadi warna merah jambu macam tu. Fun fact sikit lah, kalau korang nak datang ke Turki dan nak pergi ke Tasik Garam, sebenarnya waktu yang cantik adalah sepanjang Jun hingga September. Sebab waktu tu baru air dia cantik, warna pink. Lepas tu dia punya, apa orang kata, pantulan cahaya tu bagi efek dekat gambar yang cantik. So kakak dah tak sabar nak merasai pengalaman yang manis dekat Tasik Garam ni. Jom kita ikut kakak pergi tengok Tasik Garam. Alright guys, sekarang ni kakak dah berada di tengah-tengah Tasik Garam. So sekarang ni kakak tengah pijak air garam tau. So dikatakan tasik ni mempunyai kedalaman 20 hingga 50 cm sahaja. So dia tak dalam pun. So dia macam setengah meter daripada tangan kita. Keluasan Tasik Garam ni 1665 persegi macam tu. Luas ya. Macam laut dah. So dah lalang kita dah datang Tasik Garam, takkanlah kita tak rasa kan air dekat Tasik Garam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takutlah. Masin dia lagi masin daripada air laut. Serius masin. Masinnya. Golu. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni saya berada di Kapadokia dan pagi ni saya dan juga grup daripada Rahman Brother Travel and Tour nak pergi lawati beberapa lokasi yang menjadi tarikan pelancong di Kapadokia. Antaranya adalah Ushisa Castle ataupun tempat buat seramik.
Lepas tu kita nak tengok beberapa tempat yang ada dekat orang kata apa, batu-batuan bawah tanah yang dahulunya menjadi kubu. Saya pun dah tak sabar sebenarnya nak lihat sendiri macam mana ataupun menariknya tempat-tempat ni. Jadi kalau anda nak tahu apa yang menarik dekat Kapadokia, anda kena lihat Merentas Benua Turki. Tada! So alhamdulillah guys, sekarang ni kakak berada di Kapadokia dan sekarang ni saya tengah berdiri di tepi lereng bukit dan di belakang saya tu adalah orang kata apa, istana burung merpati. Dia macam pigeon castle. Sebab apa kita kena melawat dekat sini? Sebab ramai yang kata kalau kita pergi Kapadokia, tempat pertama mestilah kita pergi tengok belon panas kan. Tapi korang jangan lupa, selain daripada belon panas, dekat sini juga ada Pigeon Castle yang salah satu tempat tarikan pelancong. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya kenapa dikatakan burung merpati ni special untuk masyarakat dekat sini. Sebab sebenarnya dulu-dulu orang dekat sini ni dia bina ataupun ukir lubang-lubang ni untuk burung merpati duduk. Tapi bukan je sekadar tu tau. Sebabnya zaman dulu-dulu ni burung merpati merupakan salah satu cara untuk mereka ni menghantar surat. Selain daripada tu, diorang guna juga najis burung merpati ni untuk buat baja. Dia macam burung merpati ni bagi something dekat diorang dan diorang binakan istana untuk burung merpati. Jangan ingat orang je ada istana, burung merpati pun dianggap salah satu haiwan yang istimewa, yang sangat berharga untuk penduduk di Kapadokia ni. Okey, sekarang ni kakak berkesempatan untuk ride unta dan dekat belakang kakak ni adalah Uçhisar Castle, di mana castle ni dulu menjadi kubu ataupun tempat persembunyian lah masyarakat dekat sini. Dan dikatakan dekat bawah Uçhisar Castle ni boleh menempatkan sehingga 20,000 orang tau. So sangat ramai. Dia macam orang kata apartmen lah zaman sekarang ni. Ni macam dulu-dulu punya apartmen. So sangat menarik, sangat cantik tempat ni. Alhamdulillah akak rasa bertuah sebab dapat merasai pengalaman ni. Rahman Brothers Travel and Tour in Kapadokia. Okay guys, siapa yang datang Kapadokia, korang memang akan dibawa melawat ke museum jewellery ni tau. So dekat sini banyak lah orang kata batu-batu hiasan daripada cincin, gelang sehinggalah ke loket, semua ada. So tadi ada satu penerangan, diorang cakap dekat sini asalnya batu Turki ni yang warna biru ni, dia rupanya berasal daripada Turki. Sebab tu dipanggil turquoise. So, rupanya turquoise tu, perkataan turquoise tu datangnya daripada warna biru. Turki, macam Turki, so dia jadi turquoise. So dia kata tadi kalau nak tahu macam mana batu tu original ke tak, kita boleh pecahkan batu tu, kita tengok kat dalam. Kalau semua kat dalam tu warna biru, maksudnya itu original, batu memang 100% batu. Kalau tak, maksudnya dia fake lah. So dia cakap kalau nak tengok original ke tak, kena beli dulu baru kita pecahkan. So jomlah, saya pun nak tengok, cuci-cuci mata dulu. Kalau korang ikut trip Rahman Brothers Travel and Tours, jangan risau. Sebab apa? Sebab memang berbaloi. Korang bukan je dibawa ke spot-spot menarik. Bab makan yang paling syok. Korang akan dapat rasa sendiri makanan tradisi, makanan harian orang Turki yang betul-betul otentik. Pendek kata, mata kenyang tengok view, perut pun kenyang sebab makanan sedap. Okey, sekarang ni kakak berada di betul-betul hadapan kilang kapet. Kalau anda datang ke Turki,
dia macam tak komplit lah perjalanan anda tu tanpa melawat kilang kapet. Sebab apa? Sebab dekat Turki ni memang terkenal dengan hasil tradisi ataupun craft dengan craft kapet yang sangat halus tu. So tanpa membuang masa, saya rasa saya nak melihat sendiri macam mana penghasilan kapet dekat sini dan sejauh mana kehalusan seni di sebalik karya-karya pemaidani yang terbentang di Turki. Jom. For example, I can sell this carpet for free. Okay, difahamkan dekat kilang kapet ni bukan sahaja dia menjual kapet, tapi dia tunjukkan cara-cara daripada zaman dahulu sampai sekarang. Dia macam daripada dulu menggunakan tangan, tapi sekarang pun dah ada mesin untuk menghasilkan kapet. So ni antara orang kata bahan-bahan dia lah untuk mewarnakan benang ni. Dan benang kapet ni pula dibuat daripada kepompong yang menghasilkan benang sutera dan kemudian ini diwarnakan dan barulah dia tenun menjadi sehelai permaidani yang sangat indah. Masya Allah, korang kena datang sini dan tengok sendiri kapet-kapet yang dah siap, yang berwarna-warni, yang mana kapet-kapet ni saya rasa mencerminkan budaya mereka, menggunakan warna-warna yang sangat terang, yang sangat orang kata cheerful. So salah seorang kita punya group tour dah orang kata jatuh hati lah nak beli kapet tu. So saya nak naik atas, nak tengok kapet yang dia pilih. Jom. Okey korang, sekarang ni saya berada di gunung, di mana gunung ni merupakan batu-batuan yang boleh membuatkan anda berimajinasi. Berimajinasi tanpa batas. Sebab apa? Dekat belakang saya ni ada batu yang dikatakan batu yang berbentuk unta. Di sebelah sana ada batu-batu yang berbentuk binatang-binatang lain seperti penguin, ada ahli sufi, dan saya rasa sangat bertuah sebab dapat melihat sendiri, merasai pengalaman untuk naik ke bukit atas ni untuk melihat sendiri dan berimajinasi sendiri apa yang kita nampak dekat batu-batu dekat sini. So, ini pengalaman yang paling berharga. Seni dekat Turki ni memang halus ya. Terutamanya tembikar tanah liat dia. Alang-alang kakak dah sampai dekat kilang ni, kakak tak nak lepaskan peluang lah untuk cuba buat sendiri. Excited betul, maklumlah first time kan nak main dengan tanah liat. Tanah liat dekat Turki pula tu. Agak-agak menjadi tak hasil seni kakak. Jomlah tengok kakak try macam mana. Baik, sebentar tadi saya baru je merasai pengalaman untuk membuat tembikar. Ini adalah pengalaman pertama. Saya buat tembikar ni agak susah ya bila kita tengok yang demonstration tu macam senang, tapi bila saya sendiri dah merasai agak susah. Tapi alhamdulillah sebenarnya ini adalah satu pengalaman yang berharga yang dikatakan di Kapadokia ni dia punya craft tangan ataupun budaya mereka masih kuat. Jadi wanita-wanita di Kapadokia ni perlu mahir ataupun pandai untuk membuat tembikar ataupun ukiran dan sebagainya. Bila mana yang minat besar-besar tadi masa dia ada bagi penerangan, dia bagi tahu dulu dekat Turki ni diorang tak boleh mengamalkan baca Al-Quran. Jadi apa yang mereka buat, mereka menggambarkan sendiri isi di dalam Al-Quran tu dan diturunkan dekat hasil kerja ataupun craft seni halus ni. Contoh dia kata yang ni adalah gambaran di mana Adam dan Hawa lepas tu bercinta, dan kemudian ini adalah kita, anak-anak Adam dan Hawa. Sangat menarik. Lepas tu, satu lagi, kalau di Malaysia, kita ada labu sayung kan? Tapi dekat sini, ini adalah tembikar kira dia orang punya budaya lah. Sebabnya dia kata ini akan dibawa ataupun digunakan bagi pihak perempuan untuk menyambut keluarga lelaki kalau dia macam nak masuk meminang macam tu. Contohnya, perempuan tu atau pengantin perempuan tu perlu masukkan macam ni. Lepas tu, tuang teh. Macam tu. Masya Allah, budaya diorang masih kuat dekat Kapadokia ni dan mereka masih meneruskan lagi budaya ni hingga sekarang.
Okey guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 4.30 pagi dan sekarang ni cuaca sangat sejuk. Anda mesti tanya saya nak pergi ke mana. So pagi ni grup Rahman Brothers Travel and Tour akan pergi spot untuk melihat belon panas. Kalau kita datang Kapadokia macam tak lengkap kalau kita tak tengok belon panas kan. Jadi kami diminta untuk berkumpul di lobi pada seawal jam 4 pagi untuk kami memulakan perjalanan ke belon panas, ke lokasi belon panas dan melihat keadaan di sana. Ini adalah kali pertama saya dan saya pun tak sabar nak pergi tengok belon panas dan juga merasai perjalanan di sekitar Kapadokia. So stay tune dan kita tengok sekejap lagi. Alhamdulillah sekarang ni saya berada di tengah-tengah lokasi yang sangat lapang untuk kita saksikan orang kata lautan belon panas yang akan ke udara sebentar saja lagi. Kalau boleh lihat sebenarnya kat belakang dah ada juga belon-belon yang dah mula naik. Apa yang buat saya rasa tersentuh sangat pagi ni sebab ini adalah salah satu bucket list tau untuk saya datang ke Kapadokia untuk lihat sendiri macam mana situasi untuk belon panas ni ke udara. Dan Alhamdulillah Allah bagi saya peluang ni. Syukur sebenarnya bila kita mengembara, kita berjalan tengok tempat orang, kita perlu lebih banyak bersyukur. Sebab apa? Sebab ini adalah orang kata ciptaan Allah. Kita patut bersyukur untuk melihatnya. Memang yang menghasilkan ataupun yang cuba usaha ni adalah manusia, tapi yang menentukan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya juga difahamkan belon udara ni dia boleh terbang ataupun boleh dinaikkan bila cuaca sangat baik. Dan saya rasa ini adalah sangat berharga, pengalaman yang paling manis sebab akhirnya bucket list saya tercapai. Alhamdulillah. Jadi bila kita mengembara, kita tengok keindahan Allah ni, kita patut bersyukur dan jangan lupa untuk selalu ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Akhirnya, satu lagi bucket list kakak berjaya ditanda. Korang nak tahu tak, Kapadokia ni antara spot paling rare dalam dunia tau. Sebab setiap pagi, hampir 100 ke 150 biji belon akan naik serentak menghiasi langit Kapadokia. Bila tengok matahari terbit dengan ratusan belon terapung macam ni, Masya Allah, feeling dia tu memang tak boleh move on. Kakak rasa macam tengok wallpaper. Alhamdulillah, ya Allah, sangat mengujakan. Walaupun kakak tak dapat naik belon panas tu, bukan tak dapat naik, tapi sebab belon panas tu harga dia agak pricey. Tapi cukuplah, ini pun kira dah bersyukur dah sebab Allah izinkan salah satu bucket list disempurnakan bila kita datang ke Turki untuk melihat sendiri belon panas ini naik ke udara. Tapi tadi kakak dah tengok depan mata besar sangat belon tu. Lepas tu proses dia letak gas, dia masukkan api, lepas tu proses untuk dia tarik dan dia naikkan belon tu ke udara. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat cantik betul pemandangan dekat sini. Jadi kalau anda ingin melihat belon panas di Kapadokia, jangan lupa untuk mengikuti travel Rahman Brothers Travel and Tour. Guys, sekarang ni saya berada di salah sebuah tempat persinggahan para pedagang pada zaman dahulu yang dinamakan Caravanserai. Tapi kalau ejaan dia macam Caravanserai. Kalau dekat Malaysia ada menggunakan perkataan Caravanserai ni.
dan sebenarnya ia adalah inspirasi daripada tempat ini. Dikatakan pada zaman dahulu pedagang-pedagang dan juga para musafir akan berhenti untuk menginap di sini, mendapatkan perlindungan di sini dan juga memberikan haiwan-haiwan mereka tempat rehat lah. Sebab zaman dahulu tu kalau nak berjalan perlukan tempat perlindungan yang baik sebab zaman dulu ancaman-ancaman sangat bahaya. So ini adalah antara lokasinya di mana semua para pedagang bertemu di sini dan bertukar cerita serta bertukar budaya. Jadi saya nak tengok dekat dalam apa yang menarik. Korang boleh bayangkan tak? Inilah antara rupa ataupun gambaran R&R zaman dulu-dulu dekat Turki. Kalau dulu tempat ni jadi spot persinggahan pedagang laluan sutera untuk berehat, tapi sekarang ruang ni dijadikan galeri pameran. Tapi cantik kan R&R kat sini? Boleh tengok sendiri barang-barang dagangan antik yang wujud pada zaman dulu kala. Apa yang paling mind blown? Setiap bangunan ni jaraknya ngam-ngam 30 ke 40 km je antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab itulah limit tenaga seekor unta boleh berjalan dalam sehari. Calculation arkitek dulu-dulu memang padu teruk kan? Alhamdulillah, selesai sudah Kembara Musafir Kakak untuk episod kali ni di Bumi Turkiye. Jutaan terima kasih kakak ucapkan kepada Rahman Brothers Travel and Tours yang sudi menaja perjalanan yang cukup bermakna ini. Pengalaman mengembara bersama mereka sangat luar biasa. Segalanya selamat, teratur dan yang paling penting memang best. Buat korang yang nak plan ke sini, kakak sangat recommended servis profesional mereka. Banyak lagi tempat menarik yang bakal kakak kongsikan. Jadi stay tune untuk episod seterusnya.